Hari ini, 5 Ogos 2026, harga emas RM586 untuk segram. Saya Mona Lisa, Gold Educator. Saya bimbing masyarakat dengan ilmu emas yang betul dan tepat. Salah satu faktor utama yang melonjakkan harga emas ke paras tertinggi pada awal tahun ini ialah pembelian emas fizikal secara besar-besaran oleh bank-bank pusat, terutamanya China dan Rusia. Namun kini, Rusia dilaporkan mula menjual sebahagian rizab emasnya. Kenapa? Bukan kerana emas sudah tidak bernilai, tetapi untuk menampung defisit bajet negara. Pendapatan Rusia daripada minyak dan gas merosot akibat tekanan ekonomi barat, manakala perbelanjaan kerajaan khususnya kos peperangan di Ukraine terus meningkat. Dalam masa yang sama, Sekatan Keuangan menghadkan akses Rusia kepada mata wang antarabangsa. Ini memaksa mereka untuk mencairkan sebahagian rizab emas dan menukarkan kepada yuan China bagi membiayai keperluan negara. Adakah ini akan menjatuhkan harga emas? Tidak semestinya. Emas yang dijual Rusia kebanyakannya diserap oleh pembeli dan institusi tempatan, bukannya membanjiri pasaran global. Sebab itu, kesannya terhadap harga emas dunia dijangka terhad. Hakikatnya, harga emas global masih lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor besar seperti faedah Amerika Syarikat, inflasi, nilai dolar dan permintaan berterusan daripada bank-bank pusat negara lain. Namun begitu, jualan emas oleh Rusia mungkin memberi kesan psikologi jangka pendek, tetapi ia bukan penentu hala tuju utama harga emas dunia. Nak simpan emas, Roger Mona bantu. Kontak info ada di profil.